Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan inovasi yang bertajuk Soundkit. Suatu inovasi yang dihasilkan untuk memudahkan pembelajaran topik berkaitan bunyi kepada murid-murid nikah khas yang dihasilkan dengan menggunakan Soundkit sebagai salah satu strategi pembelajaran. Topik ini merupakan topik dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Pendidikan Khas tahun 3. Topik ini dilihat sebagai satu topik yang agak ringkas namun memerlukan satu penyampaian yang berbeza, menjadikan pembelajaran topik berkaitan bunyi ini lebih menarik, mudah difahami dan berpusatkan murid. Maka sebuah kit dicipta dengan maklumat serba lengkap dengan tajuk berkaitan bunyi. Kit ini akan terus digunakan oleh murid secara hands-on. Malah setiap isi kandungan pembelajaran lengkap diajar dan diaplikasikan dalam kit ini yang diberi nama Soundkit. Soundkit ini merupakan sebuah kotak yang penuh dengan maklumat. Pada awalnya ia kelihatan seperti biasa saja, namun apabila dibuka terdapat beberapa alat muzik yang dihasilkan daripada bahan terpakai yang menunjukkan bagaimana 5 cara bunyi dihasilkan, iaitu menggunakan gesekan, petikan, tepukan, tiupan dan ketukan. Inovasi kraft yang kreatif juga digunakan untuk membentuk bahan bacaan yang menarik berkenaan bagaimana bunyi dihasilkan. Murid akan lebih teruja menggunakan kits ini kerana sangat menarik dan bersifat hands-on. Projek penghasilan inovasi ini bertumpu kepada topik penghasilan idea muzik kreatif dan juga topik-topik berkaitan bunyi. Kit seperti ini amat sesuai untuk digunakan sebagai salah satu penyampaian guru yang lebih kreatif dan menarik kepada murid-murid nikah khas. Kit ini merupakan inovasi yang telah mencapai tahap terakhir setelah bermula dengan pelbagai jenis prototipe awal. Ia menggabungkan beberapa idea kecil daripada penghasilan alat muzik daripada bahan yang terpakai, sehingga tempat nota kreatif yang disusun dengan kemas dalam satu set kit yang menarik. Soundkit ini merupakan satu penghasilan inovasi yang mesra alam dan juga bijak dari segi pengurusan sumber alam. Ia menggalakkan penggunaan semula bahan-bahan terpakai atau terbuang pada satu bahan yang bermakna. Ia tidak merosakkan atau mencemarkan alam. Hal ini menunjukkan beberapa penciptaannya selain daripada untuk pembelajaran satu topik kecil bunyi, ia juga mengajar kita untuk menggunakan sumber alam dengan baik, menjimatkan dan kreatif.